Hari ni aku nak bercakap sedikit berkenaan dengan pengenalan DPA atau kita panggil Deferred Prosecution Agreement, okey? Mungkin korang tak tahu sebenarnya apa Deferred Prosecution Agreement ni, tapi antara negara-negara yang telah menggunakan Deferred Prosecution Agreement ni adalah negara UK, okey? So, a case tadi yang aku dah buat dalam negara UK adalah berkenaan dengan kes Rolls-Royce yang terjadi sekitar tahun 2017 di mana syarikat Rolls-Royce telah ditawarkan satu Deferred Prosecution Agreement kerana mereka terlibat dalam satu kes rasuah amounting to billions of dollars, okey? So, dalam Deferred Prosecution Agreement atas syarikat Rolls-Royce ni, benda-benda yang ditawarkan oleh UK Serious Fraud Office adalah syarikat Rolls-Royce ni perlu membayar perampasan lah kepada kerugian yang telah diakibatkan oleh perbuatan rasuah yang dijalankan oleh pejabat-pejabat di dalam syarikat Rolls-Royce, okey? So, bila benda ni terjadi, dia merupakan satu perkara yang dikategorikan sebagai success story lah dekat UK. So, kalaulah DPA ni tujuannya adalah sama untuk dikenakan dekat Malaysia untuk menjimatkan masa untuk kita recover aset-aset dalam kes rasuah, bagi aku ni merupakan satu cadangan yang baik lah. Sebab bagi aku, sekiranya aku faham macam mana undang-undang AMLA ni berfungsi, undang-undang AMLA ni sebenarnya bila kau disiasat bagi mana-mana kes rasuah, bila kau terlibat dalam kes-kes ini, memang pihak berkuasa boleh merampas aset-aset yang disangkakan hasil daripada aktiviti haram ini di bawah Seksyen 44 AMLA, okey? Cumanya Seksyen 44 dia hanya membenarkan aset-aset ini di-freeze saja, disita saja, tetapi dia tak membenarkan pihak berkuasa untuk leburkan aset-aset ini untuk digunakan semula kepada pembangunan negara, okey? So benda ni menjadi blockade lah. Sebab apa? Untuk kau betul-betul leburkan aset-aset ni secara in total, kau perlu menunggu mungkin 5-6 tahun macam dalam kes 1MDB sebelum orang itu didapati bersalah bagi kesalahan yang dihadapkan, sebelum aset-aset ni boleh dileburkan dan untuk digunakan semula untuk pembangunan rakyat, okey? Kalaulah pengenalan DPA ni boleh jimatkan masa, contoh macam dalam kes 1MDB dia perlukan masa 5-6 tahun untuk recover 70% of the asset. Maybe kalau dah ada DPA ni, daripada tunggu 5-6 tahun, kita boleh jimatkan mungkin setahun 2 tahun sekiranya kes yang sama kemungkinan berlaku dalam negara ni di masa yang akan datang. Dan sekiranya lah kita boleh recover all these assets dengan masa yang cepat, aset-aset ni boleh dileburkan untuk kegunaan rakyat balik, boleh bangunkan sekolah, boleh bangunkan jalan dan boleh gunakan macam-macam lagi. Dan aku tahu juga bahawasanya perjanjian penangguhan pendakwaan ni hanya akan ditawarkan kat dalam Malaysia ni kepada entiti korporat saja. Dia tidak akan ditawarkan kepada mana-mana individu sebagai jalan alternatif untuk melepaskan diri daripada pertuduhan. So aku yakinlah sekiranya DPA ni dapat membantu kerajaan, okey, untuk dapatkan semula aset-aset yang hilang akibat daripada rasuah ni dengan kadar yang masa yang cepat, why not, okey? Tetapi aku kena pastikan juga bahawasanya benda ni bukanlah sebagai jalan alternatif untuk kita lepaskan mana-mana individu. Individu-individu yang melakukan rasuah ni masih tetap perlu didakwa dan perlu menghadap muka pengadilan. Dan aku harap sekiranya korang ada soalan berkenaan dengan isu ini, kau tanya saja dalam ruangan komen. Dan sekiranya video ni bermanfaat, aku minta korang repost, share and like. Dan kalau korang belum follow Abang Lawyer seperti biasa, please follow me, okey? Bye-bye.